Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali." Sayyidina Abu radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah SWT dalam sehari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika seseorang manusia mendapat satu lembah yang penuh dengan emas, dia tetap akan bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Jika dia diberikan lembah itu, masih lagi dia bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Hanya tanah kubur yang boleh memenuhi perut anak Adam, yakni setelah masuk ke dalam kubur, maka tanah kubur sahajalah yang boleh menghentikan cita-citanya untuk menambahkan harta. Tetapi Allah SWT mengasihani hamba-Nya yang memalingkan tumpuannya daripada harta benda dunia ke arah Allah SWT, yakni Allah SWT akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memeliharanya daripada sifat tamak untuk menambah-nambahkan harta." Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika seseorang manusia mendapat satu lembah yang penuh dengan emas, dia tetap dengan bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Jika dia diberikan lembah itu, masih lagi dia bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Hanya tanah kubur yang boleh memenuhi perut anak Adam, yakni setelah masuk ke dalam kubur, maka tanah kubur sahajalah yang boleh menghentikan cita-citanya untuk menambahkan harta. Tetapi Allah SWT mengasihani hamba-Nya yang memalingkan tumpuannya daripada harta benda dunia ke arah Allah SWT, yakni Allah SWT akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memeliharanya daripada sifat tamak untuk menambah-nambahkan harta." Hadis riwayat Bukhari.